dah ada idea produk digital tapi bila nak mula hasilkan, terus buntu. Tak tahu nak mula dari mana, nak guna apa ataupun nak jual kat mana. Padahal nak hasilkan produk digital pertama ni taklah susah sangat pun kalau tahu langkahnya. Anda tak perlukan modal besar, tak perlu ada tim dan tak perlu tunggu sempurna. Dalam video ni, saya akan tunjuk cara langkah demi langkah macam mana anda boleh hasilkan produk digital pertama anda guna alat percuma je. Kalau dalam video sebelum ni saya dah tunjuk cara pilih idea produk digital, kali ni kita pergi satu langkah ke depan macam mana nak hasilkan produk tu sendiri. Jangan risau, saya takkan tunjuk benda rumit. Kita kena buat cara mudah, step by step sesuai untuk anda yang baru nak mula. Dan paling penting, semua ni boleh dibuat tanpa modal besar. Anda cuma perlukan masa, idea dan semangat nak hasilkan sesuatu yang orang sanggup bayar. Okey, jadi sekarang kita masuk ke bahagian paling penting, macam mana nak hasilkan produk digital pertama anda, langkah demi langkah. Ramai orang rasa susah nak mula sebab orang membayangkan kena ada ilmu tinggi ataupun alat mahal. Tapi sebenarnya kalau anda ikut langkah yang betul, anda boleh hasilkan produk digital pertama hanya guna alat percuma yang dah pun anda tahu guna setiap hari. Jadi saya nak tunjuk satu persatu supaya anda boleh ikut terus lepas habis video ni. Langkah pertama, tentukan topik dan bentuk produk. Sebelum buat apa-apa, nak fikir dulu. Masalah apa yang anda boleh bantu selesaikan? Contohnya, kalau anda pandai guna Canva, anda boleh ajak orang buat desain mudah. Kalau anda suka menulis, mungkin anda boleh hasilkan e-book tentang tips menulis karangan ataupun resepi. Jangan fikir terlalu besar. Fokus pada satu topik kecil yang anda betul-betul tahu. Penonton atau pembeli lebih suka produk yang spesifik dan terus ke point. Lepas anda jelas topik tu, pilih bentuk produk digital yang paling sesuai. Contohnya, kalau produk anda berbentuk panduan, buat e-book. Kalau ia lebih visual, buat template. Kalau ia berbentuk pembelajaran, buat kursus mini dalam bentuk video pendek. Langkah kedua, sediakan bahan atau kandungan utama produk. Sekarang kita mula bina isi. Untuk e-book ataupun panduan, anda boleh guna Google Docs ataupun Microsoft Word. Percuma dan mudah. Tulis isi anda ikut struktur mudah. Pengenalan, isi utama dan kesimpulan. Kalau nak nampak kemas, tambah tajuk kecil atau senarai point supaya pembaca tak rasa bosan. Kalau anda nak buat dengan guna template, buka Canva dan pilih size file yang sesuai. Contohnya A4 untuk planner atau 1080 darab 1080 untuk template media sosial. Gunakan elemen percuma di Canva dan jangan risau sangat pasal design. Yang penting fungsi. Bila orang boleh guna dan rasa produk anda membantu, itu lebih bernilai daripada desain cantik tapi susah guna. Kalau anda buat produk berbentuk kursus video, anda tak perlu kamera mahal. Gunakan telefon anda saja. Rekod dalam keadaan pencahayaan baik, bercakap dengan nada semula jadi dan pastikan bunyi jelas. Langkah ketiga, kemas dan susun produk anda. Bila kandungan siap, inilah masa untuk kemas semua supaya nampak profesional. Untuk e-book atau panduan, tukarkan file Word document tadi kepada PDF. Tambah muka depan yang menarik, boleh buat di Canva juga. Untuk template, pastikan semua elemen tersusun dan mudah edit. Cuba test guna akaun lain untuk pastikan link atau layout berfungsi. Kalau produk anda video, susun setiap klip ikut urutan. Contoh dari pengenalan, isi sampai penutup. Anda boleh edit pakai CapCut versi percuma, tambah teks ringkas dan muzik latar lembut. Dan jangan lupa buat folder khas di komputer atau Google Drive anda untuk simpan semua fail asal dan versi siap. Ini penting supaya nanti senang nak update bila perlu. Baiklah, langkah seterusnya ialah
Langkah keempat iaitu tambah nilai tambahan kecil iaitu bonus. Ramai orang terlepas langkah ni, padahal inilah yang buat produk anda nampak premium. Contohnya kalau anda jual e-book, tambah satu lembaran kerja iaitu worksheet atau checklist PDF yang bantu pembeli praktikkan apa yang mereka baca. Kalau anda buat template, mungkin boleh bagi bonus 3 rekaan tambahan atau panduan mini cara guna template tu dengan betul. Kalau kursus video, tambah nota ringkas ataupun senarai sumber supaya pelajar boleh rujuk semula selepas menonton. Nilai tambahan ni bukan saja buat pembeli rasa puas tapi juga tingkatkan reputasi anda sebagai pencipta produk digital yang ambil berat tentang hasil pengguna. Okey, kita masuk ke langkah kelima pula. Semak semula dan dapatkan maklum balas. Sebelum anda rasa produk tu dah siap sepenuhnya, cuba minta seorang kawan ataupun rakan kerja untuk test produk anda. So, anda boleh minta tolong mereka bagi maklum balas jujur. Sama ada produk mudah tu mudah difahami, senang guna atau ada bahagian yang boleh ditambah baik. Dan ingat, jangan ambil kritikan secara negatif sebab setiap komen tu sebenarnya bantu anda hasilkan versi yang lebih baik. Kadang-kadang benda kecil macam font terlalu kecil atau warna terlalu cerah pun boleh buat orang susah nak guna produk digital anda. Okey, lepas dah simak semua, barulah kita boleh panggil produk tu versi pertama, version 1.0. Tak perlu tunggu sampai sempurna sebab produk digital ni boleh sentiasa dikemas kini bila-bila masa. Langkah ke-6, simpan dan sedia untuk fasa jualan. Bila semua dah siap, pastikan anda simpan fail akhir dengan format mudah kongsi seperti PDF, PNG atau video MP4. Buat satu folder khas yang dinamakan mengikut produk. Contohnya Planner Productivity versi 1.0. Di dalamnya letak semua fail siap dan juga fail bonus supaya nanti mudah untuk upload bila masuk fasa jualan. Dan ingat, walaupun produk anda mungkin nampak kecil atau sederhana, ia tetap satu pencapaian besar sebab anda dah berjaya hasilkan sesuatu yang bernilai dari idea anda sendiri. Alright, so itulah 6 langkah mudah untuk hasilkan produk digital pertama anda. Dari pilih topik, bina isi kandungan, kemas fail, sampai sedia untuk dilancarkan, semuanya boleh dibuat tanpa modal besar. Lepas ni, barulah kita masuk ke fasa seterusnya, iaitu cara pasarkan produk anda supaya boleh mula dapat jualan pertama. Tapi sebelum tu, pastikan anda betul-betul siapkan produk ni dulu sebab asas bisnes digital yang kukuh bermula dari produk yang siap dan boleh beri nilai sebenar kepada orang lain. Alright, kalau anda dah tonton sampai sini, tahniah, congratulations sebab itu bermaksud anda betul-betul serius nak mula bina produk digital sendiri. Sekarang anda dah tahu langkah demi langkah macam mana nak hasilkan produk pertama tanpa modal besar. So, lepas habis video ni, jangan biarkan idea tu tinggal dalam kepala je. Mulakanlah satu tindakan kecil hari ni. Ingat, tak perlu tunggu sempurna. Produk pertama anda mungkin tak cantik atau tak lengkap, tapi dari situlah semua orang bermula. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, tekan butang subscribe dan loceng supaya anda tak terlepas video seterusnya. Sebab dalam video akan datang, saya akan tunjuk cara pasarkan produk digital anda dan dapat jualan pertama. Terima kasih sebab tonton sampai habis dan saya doakan produk digital pertama anda siap dalam masa terdekat. Jumpa saya dalam video seterusnya di Bisnes Digital Norza.